Kambing kita dah nak siap masak. Lawa lah. Di sini lawa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke Kirin Outdoor YouTube channel. Sekarang baru 6.30 petang Jumaat. Kita jangka akan sampai campsite lebih kurang 9.30 ke 10 malam macam tu lah. Nantikanlah perjalanan kami ke campsite. Saya akan kongsikan pengalaman saya camping di Kopeng. Assalamualaikum. Bye bye. Kita dah sampai kat kapak campsite. Lebih kurang 5 minit lagi nak masuk dalam. Dan perjalanan kita setelah 2 jam. 2 jam lebih ada, dekat 3 jam. Sini ya, Rock Garden. Oh, Rock Garden Himalaya. Terus lagi. Cari masuk. 1.4 kilo nak masuk dalam. Kerikil. Alhamdulillah, saya dah sampai dekat tapak campsite awal malam. Inilah tapak kita, tapak nombor 8. Kita akan pacak kemah dekat sini lah. Sungai depan ni je, boleh dengar bunyi air sungai. Singki pun dekat depan dengan tapak. So, kita naikkan tapak kemah kita dulu. Sampai bunyi ya. Oh, tiba-tiba dah siap. Pack ni ke tidak ada gerak. Sampai tak tali ni? Okey, mai sini satu tali. Tali warna hitam kalau boleh. Sekarang set up yang ringan tu. Tanda dia lawa betul. Mozek dia wangi pun tu. Okey, semua settle dah kita punya setup tent untuk malam ni. Inilah view dekat campsite pada waktu malam, di awan malam campsite. Singki depan ni je. Wah, air laju lah. Inilah setup saya minggu ni. Ni kemah, tent dekat sini. Command area kita dekat sebelah tent. Dekat 2 jam ke lah datang malam ni. Dengan letih lagi badan, baru balik kerja. Terus sambung pergi campsite. Ni setup kemah kita. Kereta parking kat sebelah belakang tapak.
Fan dan common area kita. Kita jumpa esok pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah hari ni hari kedua kita dekat awan malam campsite dekat Gopeng ya. Tadi tidur okey. Selesa lah tidur dekat sini malam. Dia punya environment malam dia sejuk jugalah. Walaupun kita dekat bersebelahan dengan Himalaya Camp. Dia konsep dia sebelah sana ialah glamping. Tapak dia open, dia tak ada pokok sangat. Kalau anda tengok boleh tengok tapak dia open je. Tapi mungkin dekat sini dia ada satu laluan angin dia turun bawa ke campsite awal malam. Berangin sampai daripada malam tadi sampai lah sekarang. Memang selesa lah tidur malam tadi. Ni view sungai dia. Sungai dia tak dalam. Kalau saya tengok ni macam dekat area Tanjung Malim lah sungai dia. Berbatu, dia rendah, dia cetek je. Tapi tak tahulah dekat atas-atas sana ada tempat dalam ke, saya tak pastilah. Saya tak pergi survey lagi. Tapi memang air dia jernih. Jernih air dia. Itu berangin. Memang best lah kalau duduk berangin macam ni. Teki kat depan ni. Ni setup saya minggu ni. Tapak ni dia bukan memanjang, tapak ni dia lebar. Dari sini bawa ke sana. Lepas kita buat sarapan dulu. Stay tune. Water rafting. Water rafting tengah turun. Ramai ya hari ni, Sabtu. Water rafting yang main. Sedapnya air dia. Jalan pergi area sana. Ini adalah laluan ATV. Kita tengok laluan ni boleh sampai mana. Oh, jalan sini berselut sikit laluan ATV. Oh, sini air laju lah, bahaya nak mandi. Sini lagi deras airnya. Dekat area Gopeng ni, dekat area Perak lah, campsite dia jarang mengecewakan. Oh, sini ada pok dalam. Oh, cantik lah. Lawa lah. Kat sini lawa lah. Takut. Reverse. Wow! Laju nak jatuhkan orang. Ni kita nak masak
kari kambing. Tumbuk cili, tumbuk halia, tumbuk bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut kari. Empukkan kentang ni. Kita tutup sekejap nak bagi dia empuk lagi. Kambing kita dah nak siap masak. Mana kita dah boleh hidang makan. Sedap, manis. Rasa sedap kan? Manis betul. Tak tipu punya manis. Sedap lah durian dia. Ni buat Sarawak ngam lah. Malam ni kita dinner dengan roti dan Sarawak. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kampung di mana? Mana gila? Malam ni saya nak bawa korang ronda sikit lah untuk 12 tapak di Awan Malam Campsite. Yang ni tapak saya. Inilah suasana malam dekat Awan Malam Campsite. Dia terang kalau anda boleh lihat setiap tapak tepi sungai tu berderet ada lampu. So malam kat sini no problem. Terang. Dekat area kayu house ni pun banyak lampu. Ni yang anda boleh lihat petang tadi. Ni lah tapak untuk lapisan yang kedua. Dia bawah pokok. Terang. Ni view toilet pada waktu malam. Terang tak terang. Dari tapak saya nak pergi toilet tak jauh pun. Cantik lah pada waktu malam. Ni kedai makan dia. Kedai makan sini hanya goreng-goreng ni lah. Nasi goreng, mi goreng, apa segala goreng-goreng lah. Semua kat sini. Sebelah sini dah Himalaya Camp. Sepadan lah. Ni sepadan dah Himalaya Camp. Warung Awan Malam. Tapi ni dah sungai tau. Malam dari tapak satu. Terang menerang cantik waktu malam. Ni abang ni rajin bawa sepinggan. 24 jam selalu nampak dia yang bawa sepinggan. Kat sini gelap sikit lah. Tapi kat sini gelap sebab tak ada camper. Kalau ada camper kat sini mesti ada terang. Terus sampai ujung dah sampai tapak nombor 8, 7 dan 8. Nak mandi sungai pun boleh malam. Sungai ni tak dalam, cetek je. Kat sana dah ada camp sebelah. So terang lah, lampu camp ni terang. Dia boleh nampak lah sepadan ni. Boleh lah nak mandi tepi ni. Letak satu lampu kat tepi ni dan boleh mandi kat sini. Kalau yang mana berani ya, mandi malam-malam kan. Kita jumpa esok pagi. Selamat malam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah hari ni hari yang terakhir kita dekat Awan Malam Campsite. Tak sangka lah pagi tadi hujan lebat juga. Terus air keruh. Air dah kelepas. Air dah kelepas. So far tidur dekat sini best. Malam tidur sejuk. Kita tak apa, kita pakai kipas kejap je.
Lepas tu ini lah campsite. Tapak pun tak banyak. Dia kalau tengok panas, tapak ni panas semua. Kalau redup semua. Dia dah banyak dia cantas balik pokok-pokok durian. Dia cantas balik, CO cantas. Dah tebang. CO dia nak tunggu naik tunas baru. So kat sini memang kalau tengok memang panas lah. Waktu tengah hari dia boleh tahan lah panas. Dalam campsite nasi goreng lah, makanan paling sedap sekali sama Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa lah, setiap sarapan je dikemas kemah. Dah selesai dah camping kita. 3 hari 2 malam di Awan Malam Campsite. Kami memilih tapak nombor 8. Macam saya cerita lah, tapak dia tak panjang, dia hanya lebar. Tapi memang semat. Saya duduk tapak 8, redup lah sikit daripada tapak-tapak yang lain. Itu sajalah kongsian camping saya di Awan Malam. Sehingga kita berjumpa lagi di next episod akan datang. Kirin Outdoor YouTube channel. Jangan lupa like dan komen, subscribe channel YouTube saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.